ni seorang progresif. Tak. Kau kena ingat melakukan hubungan sejenis itu bukan progresif. Tak, sebab kadang-kadang orang-orang ni, dia melakukan hubungan sejenis, dia mesti progresif. Tak, geng. Kan? Progresif tu contoh, kau macam Ali Khamenei, Allah yarham Ali Khamenei, tapi kau memperjuangkan wanita di Iran untuk belajar. Itu progresif. Ini jangan. Dia tu mengamalkan hubungan songsang dan isterinya okey, tak cerai pun. Isterinya tak minta cerai. Itu bukan progresif. Kadang-kadang kita salah. Kan? Kita tengok, wah, geng-geng lembut di sekitar dia. Dia angkat semua anak-anak ikan. Oh, pasti dia progresif. Oh, tidak. Jangan salah. Ataupun, saya ni kuat agama. Saya suka kapirkan orang. Macam Amanah lah. Amanah, geng Amanah ni dia banyak kata, apa nama ni, jangan sokong Iran kan. Tapi saya undi DAP. Saya okey je bila dengan komen kata macam tu. Itu pun tidak progresif kan. Macam aku cakap tadi, you can be progresif ketika engkau socially konservatif. Kan? Bukan konservatif yang sangat lah. Maksudnya kau macam Allah yarham Ali Khamenei. Engkau kata wanita perlu belajar lebih rajin. Kau galakkan wanita untuk masuk science stream. Itu progresif. Kau tambahkan hospital. So jadi begitulah. Anwar Ibrahim ni, cakap bab agama, cakap bab spin ekonomi. Baru lagi dia spin ni, Aidil. Kau tahu apa dia spin? Ya. Sekarang ni dia ada macam dia ada pintu masa Doraemon. Baru lagi Aidil. Dia kata apa Aidil? Kau tahu apa dia kata? Okey, apa dia? Mengurangkan had budi madani adalah untuk menjamin masa depan. Hebat kan dia? Okey, maksud dia apa? Aku pun tak tahu. Tapi aku boleh terangkan. Sebab geng IMF dan Bank Dunia bersetuju. Bank Dunia bersetuju. Ada satu berita baru ni semalam. Wakil Bank Dunia dekat Malaysia bersetuju dengan apa Anwar cakap. Okey. Dia bersetuju dengan apa kita tak Anwar lah. Dan aku heran kenapa Bank Dunia perlu cakap pasal benda ni. Bank Dunia cerita pasal penjimatan fiskal. Kau tahu tak? Benda-benda kerja cerita pasal penjimatan fiskal ni sepatutnya IMF. Kerja Bank Dunia ni cerita pasal pembangunan. Tapi Bank Dunia punya ketua dekat Malaysia ni, wakil dekat Malaysia tak boleh tahan dengan Anwar buat. Wah, selarilah dengan apa yang IMF dan Bank Dunia nak. So dia pun pujilah polisi kerajaan sekarang mengurangkan had budi madani daripada 300 liter kepada 200 liter. Dan Bank Dunia kata apa tahu lagi? Rangsangan ekonomi tidak diperlukan. Ada news aku letak dalam tu. Kau nampak tak? Kenapa Bank Dunia pergi menyebut hal ni? Tapi ada satu aku nak beritahu kat korang. Benda ni ekonomis banyak cakap. Memang ekonomis. Engkau akan tengok, Aidil, banyak, ni bukan aku cerita pasal India, Malaysia atau China, Malaysia. Banyak orang